PKR berapa hari parlimen dakwa tak dapat peruntukan, dah disekat. Peruntukan ada. Peruntukan tak semestinya kepada ahli parlimen. Sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Janji dulu adalah semua akan dapat lah. Ini janji Pakatan Harapan, semua ahli parlimen akan dapat akses kepada peruntukan ni. Bila jadi kerajaan, yang menyokong saja dapat. Jadi memang berbelit-belit lah, lidah bercabang. Cakap berbelit-belit, lidah bercabang. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan Airi Jamaluddin apabila bekas Menteri Belia dan Sukan tersebut menunjukkan perumpamaan berkenaan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa mempunyai tipu helah tersendiri berkenaan isu tidak memberi peruntukan kepada beberapa ahli parlimen di Malaysia. Hari parlimen dakwa tak dapat peruntukan, dah disekat. Peruntukan ada. Peruntukan tak semestinya kepada ahli parlimen. Sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita... Menerusi potongan video podcast yang dikongsikan di akaun TikTok keluar sekejap itu, Airi Jamaluddin tanpa berselindung menyela tindakan Perdana Menteri ke-10 tersebut yang menyekat peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang termasuklah beberapa ahli parlimen lain yang tidak menyokong beliau, sambil menyingkap semula kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa tahun lalu sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri di mana beliau meminta peruntukan diberikan sama rata kepada semua parlimen. Dibangkitkan juga tentang peruntukan kepada ahli-ahli parlimen. Saya nak bedakan, walaupun memorandum persefahaman ini terikat dengan memorandum, saya selaku Ketua Pembangkang secara konsisten dari awal memang memohon supaya peruntukan sama diberikan kepada semua pembangkang. Janji dulu adalah semua akan dapat lah. Ini janji Pakatan Harapan, semua ahli parlimen akan dapat akses kepada peruntukan ni. Bila jadi kerajaan, yang menyokong saja dapat. Jadi memang berbelit-belit lah, lidah bercabang. Tapi yang malang sekali adalah ahli parlimen daripada PH sendiri tidak dibenarkan untuk akses MyKhas. Antaranya Wong Chen dan juga rakan-rakan yang katakan pro Rafizi, PJ, Ampang, Sungai Siput, Wangsa Maju tak dapat akses kepada MyKhas. Alasan secara rasmi kata, duit ini adalah bukan duit yang dimiliki oleh ahli parlimen tapi duit rakyat. Dan janji ia sampai kepada rakyat melalui apa jua saluran, itu yang lebih penting daripada ia diberi melalui ahli parlimen atau wakil rakyat. Ada. Peruntukan tak semestinya kepada ahli parlimen. Peruntukan kita bagi kepada rakyat. Sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Ini sebiji jawapan yang diberi oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Sama saja. Saya tak tahu berapa kali lidah PH dah berbelit-belit, berapa banyak lidah dah bercabang. Saya rasa benda ni yang paling basic sekali lah, iaitu bagi peruntukan sama rata. Itu pun tak boleh nak bagi kepada ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional sebagai contoh. Sekarang pula sekat peruntukan kepada ahli parlimen yang tidak ngam dengan Madani, yang lebih pro kepada Rafizi. Dan ini adalah satu penyebab kepada perpecahan PKR yang kita melihat. Tapi adalah juga contoh pada Johor dengan Negeri Sembilan. Antara sebab orang reject PH, terutamanya PKR, bukan kerana identity politik, bukan kerana green wave, tapi bohong, lied. Subscribe with notifications on.